Nizi, Aisyah jumpa sesuatu. Walaupun Farouk dalam penjara, masih ada akaun proksi dari luar negara yang aktif menyedot duit mangsa dari Malaysia. Maksudnya Farouk bukan buat kerja seorang. Ada orang kedua. Seseorang yang dia percaya. Aku pun syak macam tu. Akaun proksi kat Singapura, akaun hantu kat Cayman Island. Semuanya kita orang dah tahu. Dan penjara takkan hentikan siasatan kami walaupun sesaat. Kau rasa kau boleh tangkap angin? Dunia ni digerakkan dengan duit, bukan undang-undang. Kau yakin kau bersama angin? Di belakang aku ada rakyat yang dah sedar. Dan kau buruan mereka. Siasatan tidak akan terhenti selagi rantaian penipuan tidak terputus sepenuhnya.